Oke guys, alhamdulillah saya nak ajar macam mana cara-cara untuk masak dalam mestin. Mestin ni dia macam ni, dia ada dua set tau, dua side. Kalau yang tentera punya, dia ada mestin yang aluminium dia ni tebal. Tapi kalau macam yang kita beli yang kedai biasa, dia ada nipis. Jadi untuk yang camping ni, better beli yang Aska Isu tak ada jual. Yang ini beli yang camping punya ni tapi nipis, dia cepat masak. So macam ni, dia nipis macam ni kan, dia senang masak. Two side, dia ada satu besar satu kecil. Mana bila kita masak tu terlengkupkan macam ni. Boleh terlengkupkan macam ni sebagai penutup. Dalam masa yang sama kita masak nasi tu, kita boleh buka untuk ni. Ini boleh kita masak lauk nanti. So ni lah, alhamdulillah cara dia masak macam ni. Tapi yang ini kita duduk di kapondok orang asli ni, saya tak letak tungku lah, just letak sahaja pun cepat masak. Macam ni, tengok, dah masak dah nasi ni, dah kembang. Macam ni lah. So sukatan dia itu air ngam-ngam cun, supaya bila nasi tu masak dia kembang betul-betul dan dia tak kering, dia tak keras. Dia macam ni kan, dia kembang. So itulah dia, saya kongsikan sikit macam mana masak. So yang satu lagi ni, kita selepas nasi tu masak, yang ini kita boleh masak lauk pula. Sekarang ni saya akan tumis pula, tumis sambal nanti. Okay guys, semoga ilmu bermanfaat pada you all.